Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa man tabi'a wa wala. Yang dihormati Nazir Masjid At-Taqwa Bandar Seri Mahkota, barisan para imam, para bilal, para AJK, tuan-tuan guru, para habaib, Tan Sri, Puan Sri, Datuk, Datin, puan-puan, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, selamat Hari Raya semua. Maaf zahir dan batin. Pertamanya saya tak ganti Datuk Mufti, saya ganti kuliah. Nak ganti Datuk Mufti bukan kaleng-kaleng nak ganti Datuk Mufti ni. Saya pun tak tahu dia yang bagi kuliah sepatutnya malam ni. Kebetulan semalam saya balik ke Melaka, kampung di Melaka, sebab pak saudara sakit, pengarah dari Syifa Melaka, Haji Saleh. Dan waktu yang sama juga pak saudara saya, Pak Ngah, pengarah dari Syifa Bangi, sakit juga dekat Kajang. Kan Kajang pun sakit, yang Melaka pun sakit. Jadi sebabkan dia baru masuk wad semalam, jadi kami ziarah dia hari ini. On the way balik dihubungi oleh Bilal kita minta gantikan. Saya tak tahu yang malam ni Datuk Mufti patut turn dia kuliah. Kalau saya tahu, saya tak nak. Sebab orang tahu Datuk Mufti ganti dia bukan kaleng-kaleng lah sepatutnya. Kan? Ni sekadar anak buah aja pun, anak buah Haji Rahman. Pengarah dari Syifa Bangi tu. Pengurusi. Ya tuan-tuan, ilmu saya ni terlalulah kerdil jauh sangat. Jadi apa yang saya cakap ni anggaplah sembang-sembang sahaja. Bukan nak kuliah. Gerun sebenarnya, tapi disebabkan dah duduk masa depan. Kemudian saya pun dah setuju untuk pergi kuliah. Tadi kalau dia beritahu Ustaz akan ganti Datuk Mufti kuliah, saya kata minta maaf, cek orang lain. Kan tak tahu. Mungkin perangkap juga saya rasa ialah masjid dah viral. Tuan-tuan, masjid ni dalam TikTok cukup viral. Alhamdulillah lah, dan saya mohon moga-moga masjid-masjid lain, surau-surau lain cuba buat yang terbaik macam masjid ni, macam Masjid Bushra, macam Masjid Madat sebagainya. Tuan-tuan, kenapa kita nak anak muda kita ni cinta pada Allah, sayang pada masjid, dan setiap anak muda seboleh yang mungkin yang menjadi ahli qaryah kenal semua AJK masjid. Kan? Kalau boleh anak muda keliling ni dia kenal siapa AJK masjid. Ni kadang-kadang nak kahwin dia datang ke surau. Ada satu masjid dekat Damansara, dia datang. Kata, "Cik, sini siapa imam?" Kata orang tu, "Tak ada, imam tak ada." "Bila imam ada?" "Asal sekejap lagi." Ni keluar dari Melaka dia. Saya asal Kelebang, cuma lahir PJ. So kalau cakap tu keluar bahasa Pasau Melaka tu, tu minta maaf lah. Kan? So budak tu datang, "Cik, sini siapa imam masjid?" Kata orang tu, "Tak ada, asal sekejap lagi dia datang." Kemudian bila asal orang tu tak ada. Yang budak yang nak nikah ni tak ada. Dia datang dekat-dekat maghrib. Kemudian dia tanya, "Pak Cik, mana imam tadi?" "Tadi asal kau tak datang?" "Tak." Nanti lepas isyak dia ada. Isyak je lagi dia ada. Budak tu datang pukul 10 malam lepas isyak. Tak dapat. Esok datang lagi. "Pak Cik, mana imamnya?" "Sayalah imamnya." "Kenapa Pak Cik tak mengaku?" "Aku nak kau datang masa semayang. Bukan masa nak nikah je kau nak datang. Masa semayang kau datang jumpa aku." Tuan-tuan puan, saya yakin kalau kita pergi rumah ke rumah buat banjian, tanya siapa nama imam, tak tahu Bahkan ampun maaf, bukan tempat sini, tempat lain. Kalau tanya pada tuan-tuan ni, koklah minta SMS ataupun WhatsApp, siapa nama penuh imam ni? Kan? Kalau tak tahu tu, kalau nikah tu jangan bagi nikah lagi. Kan? Kalau nak nikah lagi lah, koklah ada dalam ni, tak kenal nama imam ni. Kalau dia nak nikah lagi, jangan bagi. Biar dia kenal nama imam penuh, baru bagi. Tuan-tuan puan. Tajuk malam ni tentang kepentingan membaca ataupun kepentingan kitab dalam Islam. Kan? Baik. Tuan-tuan, kita baru ni dikejutkan dengan kematian pelajar UPSI seramai 15 orang. Kisah ni semua orang tahu. Antara yang popular bernama adik Nurli. Nurli Syahirah. Mungkin saya rasa nama dia Nur Syahirah. Nurli mungkin Nur, maksud Nur tu Nur lah. Li tu untuk aku. Syahirah yang glamour, yang viral sebagainya. Syahirah. Kan? Cahaya untuk aku yang glamour. Sungguh hari ni memang sungguh. Anak ni, Nurli ni yang umur 23 ni popular sampai ke hari ni
Dan saya yakin mana-mana orang yang hati dia bersih, bapa, mak, anak sebagainya, dia nak dia meninggal macam Nurli Syahirah tadi. Betul tak? Siapa tak nak tuan-tuan? Umur 23 dah hafal 30 juz. Perempuan. Perempuan ni setiap bulan dia akan cuti paling kurang 7 hari ke 15 hari cuti. Susah nak baca. Yang kita ni saya yakin dalamnya semua hafiz. Betul tak? Kan? Paling tidak hafalan nama cucu je. Kan? Hafal nama bini. Kau ada yang tak hafal? Tak hafal problem tu. Rumah dia belakang, balik je lagi tanya suami. Siapa nama penuh saya? Kan? Kadang-kadang saya pernah jumpa, dia panggil bini dia Bunga. Kan? Ada saya pernah jumpa, dia panggil bini dia Bunga. Tanya pakcik, umur dah 70, panggil bini Bunga. Sungguh ke nama dia Bunga? Taklah. Habis tu kenapa panggil dia Bunga? Dia kata Bu tu ibu. Nge tu singa. Ibu singa. Sebab tu saya panggil nama dia Bunga. Kan? Umur 70. Sama juga dalam kes yang lain, orang yang lain. Saya tanya, dia pergi ke rumah, dia panggil sayang, sayang. Ingatkan panggil cucu. Rupanya mak dia, bini dia. Pakcik umur 70, panggil bini sayang, sayang, sayang. Yang bini tak dengar, panggil pula manja, manja. Kemudian Intan Payung, lama baru keluar. Bini dia lah. Tanyalah pakcik ni, pakcik, apa rahsia romantis sungguh? Umur 70, tak segan ke? Dia tenang, dia kata, pakcik dah 70 tahun ni, selama dah 20 tahun, pakcik lupa apa nama makcik kau. Sebab tu pakcik panggil nenek kau, makcik kau ni sayang, Bunga, sebagainya. Kan? Jadi orang belakang, kok ada suami panggil Bunga, sayang tu. Hati-hati. Kan? Takut-takut dalam geran rumah, tak ada nama kita. Mengerti hati-hati. Baik, balik-balik. Kita perempuan. Allahyarham Nurli Syahirah. Kan? Ada orang panggil Allahyarhamah. Salah. Ejaan tu betul kan? Kalau perempuan, sama lelaki dan perempuan, kejaannya Allahyarham. Sama ya, Allahyarham Muhammad, Allahyarham Fatimah tu tak kisahlah contoh. Tapi kalau almarhum itu tukau. Kalau lelaki almarhum, kalau perempuan almarhumah. Ni siapa yang belajar nahwu saraf pula. Siapa yang tak belajar tu mungkin berbenda pula tu. Baik, balik-balik. Tuan-tuan, Allahyarham Nurli Syahirah. Dia hafal Quran umur 23 habis. Bermaksud saya yakin dia paling tidak bahasa dia darjah 1, dia dah hafal satu juzuk. Pada orang yang tak biasa tentang hafalan ni, pada dia pelik. Darjah 1 juzuk dah hafal. Juzuk ammah biasa. Saya tuan-tuan, masa saya di Jordan, ni ada orang Terengganu sini. Kalau ada bagus sebab statistik Malaysia mengatakan orang yang paling ramai genius adalah orang Terengganu. Kan? Sebab tu tuan-tuan, kalau ketika kutipan masjid kurang, cari orang Terengganu, minta dia buat. Kalau tak dapat, cek dana 10 juta sebulan, itu belum lagi lah. Kan? Mungkin tak piau lagi. Baik, balik-balik. Tuan-tuan, pelajar-pelajar kita yang berasal daripada Terengganu, belajar di Jordan, majoriti adalah hufaz, hafiz Quran. Majoriti. Dia tanya, boleh kita cek rahsia antara sebab, selain daripada di Terengganu, mall ni kurang. Malam, diorang cepat-cepat tidur. Orang Terengganu, malam kurang tak macam KL, minta maaf, orang Selangor KL. Kita dekat KL ni berlonggok kita punya pengawayam, betul tak? Kan? Kadang-kadang kita ni tersesat masuk, kadang-kadang lah. Kan? Tapi di Terengganu ni, segi maksiat dah kurang. Kena pula hari ni judi tak ada sebagainya, lagi kurang maksiat tu. Vape pula diharamkan sebagainya. Dan kemudiannya antara rahsia lain, selain daripada banyaknya ulama-ulama di Terengganu, rahsia diorang suka makan ikan. Ikan boleh menjana kecerdasan kita punya buah fikiran. So balik-balik lepas ni kalau boleh tukar. Jangan makan ayam je, daging, tukar-tukar lah. Bagi tukar-tukar tu, bagi kita ni pelbagai. Waktu tu pesanan penaja pada bakal haji tahun depan ataupun bakal yang first time pergi umrah. Janganlah pergi haji, pergi umrah, pergi negara luar nak cari nasi Melayu. Tukar-tukar lah. Pergi haji 40 hari, 50 hari, pergi umrah 2 minggu, 8 hari, tak kisahlah. Pergi ke negara sana, makan makanan sana. Cukuplah makanan-makanan Melayu selama 40 tahun tu. Tak salah, tak berdosa. Sebab kadang-kadang penat kami kat sana tu. Macam kami di Jordan, di Mesir, Syria sebagainya. Jemaah haji datang transit, diminta masak nasi lemak, siap ada belacan. Awak datang dalam seminggu, 2 minggu, sebulan, makanlah makanan Arab. Supaya pemikiran macam Arab. Kan, koklah dapat bini macam Arab. Wallahualam. Baik, balik-balik. Tuan-tuan. So, adik Nurli Syahirah tadi.
dia membaca Al-Quran, saya confirm daripada kecil. Bukan dah besar dia baca, tak, daripada kecil insya-Allah. Paling tidak umur 7 tahun dah hafal 1 juzuk. Pada orang mungkin pelik. Kenapa dia pelik? Sebab apa maaf, dia tu sendiri baca Al-Quran bulan Ramadan sahaja. Jadi bila tengok, budak 23 dah hafal 30 juzuk dengan lancar. Kan? Pada dia pelik, pada orang biasa tak pelik. Kan? Satu. Dan perempuan, bukan sekadar dia hafal, macam kita tahu, dia tulis balik ayat yang dia hafal penuh. Dan dibawa ke mana-mana, dia meninggal dalam keadaan dia peluk Al-Quran, dan waktu diusung ke hospital untuk dia postmortem, dia peluk Al-Quran. Dan dikatakan, tiap kali dia takut, dia peluk Quran. Dia orang kata, Ustaz, saya takut peluk juga Ustaz, peluk bini Ustaz. Bukan bini saya lah, bini masing-masing lah. Jangan cek pasal. Perempuan tak salah, tak berdosa. Sebab Nabi sendiri pun, waktu Nabi ketakutan, Nabi kata, Zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Kan? Perempuan tak salah memeluk sebagainya. Tapi kalau boleh, biarlah kita, betul tak kita nak mati macam nulis Syahirah tadi. Tapi kalau hari ni baca Quran pun tak pandai ataupun malas sebagainya, tu payahlah sikit. Baik, balik-balik. Kita apa buat? Surah pertama, ayat pertama yang turun, semua orang tahu, Iqra. Kan? Semua orang boleh baca, semua orang hafal, semua orang boleh cerita macam mana Nabi dapat. Kemudian tuan-tuan, dalam surah Isra ayat 14, apa Allah berfirman? Iqra kitabak, bacalah kitab engkau, kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Mencukupilah hari ini, hari kiamat itu nanti, tuan-tuan, kitab kita ataupun amalan kita menjadi saksi. Bermaksud pembacaan ini bukan sekadar dekat dunia, bahkan sampai ke mahsyar akan membaca. Kata perempuan. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua orang tahu ayat ni. Sesungguhnya pada kamu, wahai umat Islam, wahai mukminin, di sisi Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik. Tuan-tuan, semua orang tahu Nabi SAW tak pandai membaca, tak pandai menulis. Semua orang tahu. Siapa yang menafikan sebaliknya, pelik. Maknanya dia tak baca sejarah. Tapi tuan-tuan perempuan, walaupun Nabi tak reti membaca, tak reti menulis, tapi Nabi boleh baca masyarakat. Nabi boleh baca masyarakat. Sebab tu dia sebut dalam pepatah Arab, al-labib bil isyarah yafham. Orang yang cerdik dengan isyarat dia faham. Dan orang Melayu ni banyak kita gunakan bahasa lapik, bahasa kiasan, betul tak? Kita nak bercakap, kita berlapik. Dan supaya orang faham. Baik. Tuan-tuan perempuan, kalau Rasulullah SAW tak erti membaca, tak erti menulis, tapi dia boleh baca masyarakat. Hari ini berapa orang yang boleh jadi penganalisis politik Indonesia? Dia nampak politik, dia tahu nak ke mana politik ni. Macam hari ini, kalau kita ni baca, jenis membaca, bukanlah baca buku, baca masyarakat tu. Tuan-tuan, hari ini statistik mengatakan setiap 8 hari 8 orang Malaysia kena HIV. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari 6 orang mati sebab kemalangan. Setiap seminggu setiap orang akan dibunuh di Malaysia. Ni Facebook rakaman ni. Pasal Facebook dia kena cakap sekali bunuh, tak cakap banyak kali, nanti dia block je lagi. Kan? Kadang-kadang bila kita live ni masalah juga. Cakap tu sikit, dia kena BUNAS, kena eja. Kalau tak, dia block. Kan? Baik. Yang pasti, statistik mengatakan tiap-tiap minggu di Malaysia sejak 2018, tiap-tiap seminggu paling kurang seorang akan di BUNAS mati. Kan? Bahkan dalam minggu ni 5 orang. Tapi pasti tiap-tiap minggu mesti seorang dan matinya di tragis. Kan? Baik. Kemudian perempuan, tiap-tiap hari akan ada 2 orang kanak-kanak Malaysia yang akan kena kanser. Tiap-tiap hari. Tuan-tuan, orang yang baca benda ni, dia katakan benda ni bahaya ni. Kita dalam bahaya. Cuma kadang-kadang kita ni tak baca. Ataupun kadang TikTok dia scroll. Sebab tu saya pernah cakap kat sini, saya rasa. Nak kenal bapaknya, maknya, anaknya, menantunya, senangnya. Ambil phone dia. Buka TikTok, buka Facebook, buka YouTube sebagainya, scrollkan dia. Jangan berhenti selama 1 minit. Tengok video mana yang paling banyak, video itulah yang dia rajin tengok tiap-tiap hari.
Kalau joget-joget, mula sekejap lagi kalau kabut sebelum balik, lajukan ceramah. Jadi tuan-tuan, itu antara cara nak kenal siapa suami awak, siapa bini awak. Kan, bukan main ustazah contohlah, bukan main ustaz ceramah dekat depan, buka TikTok dia, scroll, bogel, maaf, bahasa kasau. Itulah sebenarnya, itu yang boleh kita nampak. Yang di sebaliknya, wallahualam. Dan hari ini berita, kalau dalam hari Metro, muka depan, tentang pedofilia yang minat kanak-kanak ni. Kan? Dah ada grup siap. Tuan-tuan, yang suka post gambar anak, video anak, dekat sebagainya, hati-hati. Lagi AI. Kan? Saya kalau buka dekat YouTube tu, Ustaz Kazim keluar, Abid Liu keluar, Ustaz Ustaz Abdullah Khairi keluar, yang motivator, profesor lupa nama dia. Fadhil Kamsah keluar. Muka dia, suara dia, lenggok dia, promote produk kuat lelaki. Kalau kita baca, kita kenal dia, kita katakan ini mengarut. Tapi video muka dia, memang sungguh dia. Amin Idris dulu pernah kena. Dulu lagi. Dia dapat video call bukan voice call tu, video call daripada Filipina. Seingat saya, Amin Idris bagi tahu, dia dapat video call berapa second je. Rupa-rupanya orang tu dia buatkan Amin Idris ni seolahnya tengah video call dengan benda yang tak elok lah, benda dia ugut. Sebab tu tuan-tuan, pesan pada anak-anak, kalau dapat video call daripada nombor yang tak dikenali, jangan terus angkat, kalau boleh block je. Andai kata kita dapat video call, tak kisahlah WhatsApp ke apa ke, jangan angkat kalau tak kenal. Kalau nak angkat juga, pusingkan skrin tu ke arah lain, dan angkat. Supaya kalau dia ampun maaf, kadang-kadang yang dia guna scammer ni, ampun maaf dia terus tunjukkan dia punya aurat dia, dan ada muka kita, dan dia screen record. Bila screen recording tu habis, dia boleh kata engkau yang ugut aku untuk tunjuk aku punya ni sekian. Dia pun buat report, habis. Ini zaman AI, itu perempuan. Jadi kalau kita macam saya tahu Prof Fadhil Kamsah tak akan buat video begitu. Abid Liu tak akan buat begitu. Ustaz Kazim tak akan buat begitu. Tapi kenapa masih ramai yang kena? Antaranya tak baca Quran, tak baca hadis, tak baca maksurat sebagainya, dan tak baca masyarakat hari ini dah rosak. Kan, dalam paper kita baca ada 1.2 juta yang masuk ke Malaysia tak keluar-keluar, dan diorang ni ramai terlibat dengan scam. Itu perempuan. So kenapa jadi begini? Antaranya tak macam Rasulullah SAW. Tadi dalam surah Al-Ahzab Allah beritahu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah ni menjadi contoh sebagainya. Tuan-tuan, pernah satu hari Nabi berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian sampai ke satu kaum. Biasa Nabi kan berucap awal. Tapi kali itu Nabi kata, aku tak nak berucap, engkau berucap, wahai Abu Bakar. Logik akal, Nabi yang jadi Nabi, dia ketua, dia lah berucap. Nabi kata tak, wahai Abu Bakar, engkau pergi dulu. Sebab kata Rasulullah, engkau lebih kenal kaum ni. Tuan-tuan, kita kalau tetamu datang ke rumah, tak kenal, kita punya expectation kita, persediaan kita macam mana, kuranglah. Dan kita dengan Arab jauh beza, tuan-tuan. Sajalah saya share sikitlah cara Arab. Saya pernah tahun 90, masa tu duduk di Jordan, kemudian pergi ke rumah kawan, sebab zaman tu tak ada handphone, jadi pergi ke rumah kawan ni gamble lah, memang pergi je. Kan, dan di Jordan, kalau musim sejuk, bas pukul 7 dah habis. Bas pukul 7 tu dah habis. Kita pukul 10 habis. Dia pukul 7 dah habis. Saya sampai dah 7 lebih. Malam lah. Jauh pula tu, 100-200 km lebih kurang. Sampai ke situ, kawan tu tak ada. Kawan tu rupanya dia pergi ke rumah saya. Tapi kami tak nak kontak, tak boleh. Saya pergi rumah dia, dia pergi rumah saya. Kan? Kemudian dah pening-pening, musim sejuk. Salji. Takkan nak tidur kat tangga, mati je lagi. Ya? Tuan-tuan, hujan ni pun ramai lagi, betul tak? Siapa sini yang boleh hujan turun, dia dengan subhanallah wala ilaha ada. Ada. Kan? Ada orang masjid datang kemari, boleh hujan lagi makin lebat, makin dia slow berjalan. Bahkan dia buka baju. Ustaz, agak-agak buka baju. Tak, Nabi buka baju. Rasulullah SAW, bila hujan turun, Nabi akan buka baju, bagi kena sikit badan dia, berkat. Kita lagi. Kan? Waktu kata kambing, baik. Balik. Kemudian, bila kawan saya dah tak ada, so, saya pening. Nak pergi masjid kunci, nak pergi rumah lain, tak tahu ke mana sebagainya. Saya ketuk rumah Arab. Apa Arab tu kata? Saya tak kenal dia tak kenal saya. Dia kata, kun dhaif andi 3 ayyam. Kau duduk rumah aku 3 hari. Saya tak kenal dia.
Dia tak kenal saya, kun dhaif andi 3 ayam. Arab punya. Try lah kita. Orang ketuk ke rumah, bang, nak tetamu. 3 minit je bang. 3 minit pun tak ada, minta maaf. Tak kenal, betul tak? Kan? Baik. Ini perempuan. So persoalan, kalau kita baca hadis, bila kita baca hadis, baca di sebaliknya. Ataupun baca di bawahnya. Kenapa Nabi minta Sayyidina Abu Bakar berucap dulu? Sebab Sayyidina Abu Bakar kenal kaum tu. Tuan-tuan, bila orang datang ke rumah, kita kenal dia, kita akan welcome dia. Kata orang Melaka, welcome. Sini, selamat datang. Ya, enggak? Arab, ahlan wa sahlan tu lah. Kan? So, kalau kita kenal dia, kita akan welcome dia. Ya, sebab pas saudara kita datang sebagainya tak? Kan? Kalau tak kenal, welcome juga. Cuma kuranglah sikit. Kita yakin, kita dalam kepala dah letak dah. Scam, ataupun jual barang, MLM. Betul tak? Ya, sebab tu kadang-kadang kawan-kawan, dah 10 tahun, 20 tahun tak jumpa, tak kenal, ataupun tak lost contact lah orang kata. Tiba-tiba dia call. Yang pertama, mungkin dia minta hutang. Yang kedua, dia tuntut hutang pada kita. Yang ketiga, adalah benda MLM yang dia nak, betul tak? Kowe ke benda ke. Ini bukan minta maaf. Kod ada ejen kowe kat sini, saya minta maaf lah. Kan? Baik. Itu perempuan. So, kenapa Sayyidina Abu Bakar didepankan waktu Nabi nak berucap? Di depan kabilah yang dia tak kenal. Sebab Sayyidina Abu Bakar antara kelebihan dia ada ilmu ansab. Sayyidina Abu Bakar antara kelebihan dia yang mungkin jarang orang beritahu, dia ada ilmu mengenal nasab. Dia tanya, engkau nama siapa? Bapa engkau siapa? Atuk engkau siapa? Moyang engkau siapa? Lepas tu orang tu senyap. Contohlah dia tak kenal atas lagi. Sayyidina Abu Bakar akan sebut nama engkau bin Fulan. Bin Fulan. Bin Fulan sampai Nabi Ibrahim. Itu Sayyidina Abu Bakar punya kekuatan minda dia. Persoalan kita hari ni, kadang-kadang kita pergi rumah pak saudara. Kan? Kena pula ada 10 pak saudara sebelah ayah, 10 pak saudara sebelah mak. Bermaksud kalau pak saudara, kalau 10, dia kahwin, dia ada mak, kita ada mak saudara. Dah jadi 20. Belah mak pula, ada adik-adik mak, mak saudara, adik-adik mak 10 orang perempuan. Mesti ada suami, 10, ada 20, 40. Berapa orang yang dalam ni? Contohnya, jangan jawab. Yang kenal nama seluruh pak saudara dan mak saudara, nama penuh. Biasa panggil Pak Long, Mak Long tak? Pak Ngah, Mak Ngah. Kan? Itulah. Lepas tu marah anak kita, anak buah kita, menantu tak kenal. Kita pun tak kenal. Kan, tuan-tuan? Dalam Al-Quran Allah beritahu, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Nanti dalam syurga, kita akan cari kawan-kawan kita. Contoh. Haji Naim. Ini contoh. Kok ada sini nama Haji Naim? Saya minta maaf. Ini contoh sahaja. Contoh, dia Haji Naim. Dia gajing ke surau ke masjid. Kan? Kemudian ada Haji Ali. Ada Haji Dolah, kawan dia, kawan rapat. Haji Ali, Haji Dolah masuk ke syurga nanti. Amin ya Allah. Dah seminggu, dah 2 minggu, dah sebulan, dah setahun, tak jumpa Haji Naim dalam syurga. Apa dia buat? Dia akan jumpa. Dolah, kau nampak Naim? Tak nampak. Dah setahun dalam syurga ni. Contoh. Kan? Dah tak nampak setahun sebagainya, jumpa Allah. Mintanya kepada Allah, wahai Tuhan, mana Haji Naim? Na'udzubillah, kata Allah, dia dalam neraka. Na'udzubillah. Kemudian Haji Dolah dengan Haji Ali kata, ya Allah, Haji Naim ni dulu sama-sama semaya dengan kami. Puasa dengan kami. Pergi haji dengan kami. Berjihad dengan kami. Ya Allah, aku nak dia keluar daripada neraka, ya Allah. Allah kata, pergi ambil. Haji Dolah dengan Haji Ali pergi ambil. Haji Naim keluar daripada neraka, masuk syurga. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Ya, orang yang baik akan cari kawan-kawan yang baik. Tapi kalau kawan-kawan kau, contohlah kaki vape. Sini tak ada vape saya rasa. Tak ada merokok, alhamdulillah. Tak ada main perempuan, tak ada minum sebagainya. Kan? Tapi kalau kawan yang jenis sama-sama vaping contohlah, saya yakin sini tak ada. Kan? Sebab sini saya tak nampak dilarang merokok. Maknanya tak perlu larang pun. Memang orang tak merokok punya. Betul tak? Yang saya nampak iktikaf. Pada saya bagus. Kan? Pada saya, usaha masjid ni letak dekat setiap tiang. Hampir setiap tiang iktikaf. Sebab ramai orang datang masjid, datang tidur. Lupa niat iktikaf. Kan? Baik. Itu perempuan. So, kalau kita kenal kawan kita dekat dunia, rapat dengan dia, dia hilang, kita mencari, betul tak? Tapi kalau tak rapat, datang semayang balik. Makan apa tidak, sembang apa tidak, tanya khabar apa tidak. Daging korban pun tak nak ambil. Kadang-kadang setengah masjid buat daging korban nak bagi pada orang. Ada setengah tempat sampai busuk daging korban tu tak ada orang ambil. Sekarang ni belonggok lah orang ambil, bergaduh kadang-kadang. Kan? Itu perempuan. So, kalau kita tak kenal
Tak boleh baca siapa dan sebagainya. Kan dekat dunia rugi, akhirat lagi-lagilah rugi. Lagi-lagi kalau kawan tu orang yang bertakwa. Baik, balik-balik. Tuan perempuan. Bila tajuk kuliah kita kepentingan kitab membaca dalam Islam. Persoalan. Bayangkan, lagi nak balik ke rumah. Mungkin nak balik rumah anak, balik rumah cucu, balik rumah menantu, balik rumah bini kedua. Ada ke? Tak ada. Kan? Bagus, setia semuanya. Kan? Tuan puan. Okay, bila kita balik ke rumah, cuba tengok dekat ruang tamu apa yang mula-mula kita nampak. Kan? Kalau nampak cushion, tak apa. Okey, biasa. Masa masuk ke rumah, nampak cushion, nampak kelawar. Kelawar tu yang terbang tu lah. Bini pakai baju kelawar. Kan? Tak salah, tak berdosa. Tapi dekat ruang tamu, kitab apa pun tak ada. Buku apa pun tak ada. Buku anak sekolah tak termasuk. Buku cucu sekolah tak termasuk. Tapi buku yang kita punya. Tak ada ruang tamu, Ustaz. Bukan tak nak, Ustaz. Ke ruang tamu nanti cucu main. Saya letak dalam bilik. Dalam bilik pun tak ada. Dalam bilik bacaan pun tak ada. Tak ada kitab yang kita baca hari-hari. Masalah besar. Ustaz, hari ini zaman handphone, Ustaz. Ada orang kata, zaman handphone. Tuan-tuan. Kalau kita tengok masa Iraq dijajah oleh Amerika tahun 2001. Dia masuk Iraq 2001, tahun 2007 di Syariat Mutanabbi, Jalan Mutanabbi di tengah-tengah Baghdad. Ada nama jalan dekat tengah-tengah Baghdad, nama dia Jalan Al-Mutanabbi, antara nama penyair Arab yang terkenal. Jalan tu sepanjang-panjang jalan tu bukan bazar tapi buku-buku, kitab-kitab lama yang tersimpan sampai ke hari ini. Apa tentera Amerika buat? Dia bakar semuanya dan kebakaran tu kekal selama 5 hari tak berhenti. Tuan-tuan, zaman Mongol dulu, masa Mongol masuk ke Iraq, apa dia buat? Dia bakar kitab tu lah. Masa Portugis masuk ke Melaka, Belanda masuk ke Melaka, apa buat lagi? Manuskrip, buku-buku lama kita. Kita ingatkan benda tu dah selesai. Tak. Amerika masuk ke Iraq, dia bakar kitab-kitab lama. Pak logik akal lantak, kitab aku boleh cetak balik. Kitab kau bakar, aku cetak lain, apa masalah? Dalam phone semua. Tapi kenapa dia bakar? Sebab dia tahu, apa maaf, setengah umat Islam tak membaca. Dia tak peduli pun. Tuan-tuan, sini ada yang geng silat. Ada orang gayu kat sini. Ada tuan-tuan guru silat kat sini. Dan tuan-tuan sebagai anak muda, mudalah juga dalam IC, tak payah tanyalah. Tapi kalau ikut muka ni, orang kata 35. Kan? Dalam IC tu jangan tanyalah. Tapi kalau ikut muka ni 35, anggaplah 35 sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak orang Melaka pula, saya merayu kepada semua guru-guru silat yang ada dalam ni. Saya merayu pada semua yang pesilat dalam ni. Yang mungkin dah lama tinggalkan gelanggang sebagainya. Tolong ajar balik silat pada anak-anak muda kita. Saya merayu sangat-sangat buka balik gelanggang. Dan dekat tempat saya di Kajang, di Sungai Ramal, Masjid Sungai Ramal luar. Yang kami setiap minggu ada buat gelanggang silat dalam kawasan masjid. Kat masjid dia dulu masjid lama, masjid baru. Masjid lama tu jadi gelanggang silat. Jadi hujan sebagainya, anak-anak selamat. Dekat Masjid Hijau, Masjid Nurul Hasanah. Masjid Hasanah dekat Bangi tu, itu memang tengah-tengah masjid gelanggang silat. Tiap-tiap malam tiap-tiap silat lah masuk. Kat sini kalau boleh tolonglah buat. Kenapa tuan-tuan? Kita tak pasti bila kita nak guna. Tuan-tuan, saya sebagai orang yang mengajar agama yang kecil-kecil ni lah. Hanya pandai agama je, silat tak pandai. Jadi kami boleh didik anak muda dengan ilmu yang sedikit yang saya ada ni. Silat ni tuan-tuan lah. Kalau ada sini yang guru silat, baru ni ada filem gayung pula. Kan, semangat kita tengok dulu siapa tu, Mak Kilau hari tu. Teruskan lagi semangat tu. Tuan-tuan, sikitlah. Kita mencelah sikit. Ada kata Ustaz, silat ni Ustaz, dah zaman dah Ustaz, lapuk dah Ustaz. Tuan-tuan cuba tengok. Askar mereka, askar Rusia, askar Britain, UK hari ni. Semua diorang sama ada taekwondo, judo, karate, betul tak? Semua askar ada. Martial art ada, betul tak? Yang kita pula malu dengan silat. Tuan-tuan, siapa yang mempertahankan Melaka selama ni? Silat. Siapa yang mempertahankan Kedah selama ni? Silat. Dan tuan-tuan, zaman Imam Mahdi nanti, disebut dalam hadis, yu'alliquna suyufahum 'ala zaitun. Selepas kita berperang bersama dengan Imam Mahdi nanti, di akhir zaman, kita akan sangkutkan kita punya pedang-pedang kita di atas pokok zaitun.
Bermaksud zaman tu kita berperang dengan tangan, dengan pedang. Ustaz, menggarut Ustaz, tak ada masalah, hadis sahih. Tak nak percaya sudah, tapi itu hadis sahih. Dan Nabi Isa bunuh Dajjal dengan tombak. Logik akal, ambil machine gun lah, apa masalah? Tak. Tapi kenapa disebut dalam hadis, Nabi Isa bunuh Dajjal dengan tombak dan kita berperang bersama dengan Imam Mahdi dengan pedang. Dan Ya'juj Ma'juj lawan kita dengan panah. Nampak? Jadi tuan, silat ni takkan kuno selama-lamanya. Sebab tu Allah kata, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Sediakan kekuatan kamu melawan dengan orang kafir ni dengan apa saja kekuatan. Silat antara kekuatannya. Ilmu yang saya ada sedikit, itulah kekuatan saya. Itu sedikit sangat. Itu tuan-puan, saya merau sekali lagi pada semua guru-guru silat yang mungkin dah tutup gelanggang. Kan? Mungkin yang ada kecil hati, merajuk sebagainya, ialah orang muda ni tak kisah pasal silat sebagainya, kan, dikeji sebagainya, bukalah balik gelanggang tu. Sebab Allah sebut, faqul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah, bertindaklah, bekerjalah, berusahalah, Allah akan nilai. Bukan manusia, Allah akan nilai. Pasti nilai Allah tu lebih tepat, lebih adil. Kan? Rasul akan menilai dan orang mukmin akan menilai. Lantaklah orang fasik tu nak mengata biarlah dia, tapi Allah menilai, Rasul menilai, orang mukmin akan menilai. Baik, balik-balik. Tuan-tuan dan puan. So, British, Portugis, Belanda, Amerika sebagainya, dia tak akan biar umat Islam ni suka membaca. Dia tak akan biar. Apa saja yang boleh mengkonekkan, menyambung kita dengan sejarah-sejarah yang lama, dengan kitab ni, dia akan padam, dia akan buang. Kan? Dia akan buat seboleh yang mungkin supaya sampaikan anak kita tak suka membaca. Buktinya tuan-tuan hari ini. Tanya diri masing-masing. Yang pertama baca Al-Quran. Kan? Kita ni orang otai masjid ni, contohlah. Tanya berapa tahun dah kat masjid ni? 20 tahun, 30 tahun contohlah. Berapa lama dah khatam Quran? Oh, setiap tahun khatam Quran bila Ramadan. Bagus, alhamdulillah. Persoalan, berapa banyak surah Al-Quran yang telah ditadaburkan? Itu tadabbur Ustaz, agak susah sikit Ustaz. Tuan-tuan, Sayyidina Umar tadabbur surah Al-Baqarah selama 12 tahun. Sayyidina Umar baca surah Al-Baqarah, baca ulang, hayati, fikir, dalami selama 12 tahun. Ya? Anak dia, Sayyidina Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar, dia mentadabbur surah Al-Baqarah 8 tahun. Kita ada orang, bukan kita lah, tempat lain. Ustaz, saya buat juga baca Al-Baqarah 8 tahun baru habis. Tu lain cerita tuan-tuan. Okeylah juga tu, tapi 8 tahun baru habis. Tu kot benar tu. Okeylah daripada baca yang pelik-pelik tu. Kan? Daripada ikut bacaan Tuan Guru Haji Pak Maun. Kan? Tersebutlah kisah. Dia buka buku sejarah Haji Pak Maun malam muda-mudi tak? Kan? Jangan gelak. Nampak saya benar ni tak? Kan? Baik. Tuan-tuan perempuan. Balik soalan tadi. Dalam rumah kita, ada tak maktabah ataupun mini library? Mini perpustakaan. Kan, tuan-tuan? Saya ni, antara perangai saya, tak kisahlah. Pergi rumah Tun ke, Tan Sri ke, mana-mana saya pergi. Kalau saya jumpa library dalam rumah dia, saya akan minta izin nak rapat, nak dekat, nak ambil, nak tengok buku tu. Antara buku yang saya akan ambil, saya minta izin adalah buku nama-nama dalam Islam. Yang ada dekat library tu, saya akan ambil, saya minta izin. Kalau dia kata dia tak nak jual, saya nak bayar dan saya akan bakar kitab tu, buku tu. Buku nama-nama anak dalam Islam, yang tu saya akan bakar. Sebab nama-nama ni antara buku yang paling mengarut yang saya pernah jumpa di Malaysia. Tuan-tuan, sikit perkongsian, minta maaf, benda yang saya nak cakap ni mungkin ada yang terasa hati, tapi ilmu kena kongsi. Kan? Sebab kata orang, tak pasti jangan kongsi. Yang ni saya pasti, saya kongsi. Ilmu. Baik. Benda yang saya nak cakap ni tak berusaha. Kan? Cuma dia tak kenalah dari segi bahasa. Tuan-tuan, kalau dekat Arab, nama Anis untuk lelaki, Malaysia untuk perempuan. Dekat Arab, Firdaus nama perempuan, Malaysia lelaki. Dekat Arab, Fairuz perempuan, Malaysia lelaki. Ya? Tuan-tuan perempuan, benda tak berdosa. Ikutlah uruf adat masing-masing. Cumanya kalau boleh lepas ni, nak bagi nama, jangan buka kitab lagi, tanya orang yang pakar. Sebab tu kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang pakar dalam bidang masing-masing kalau engkau tak tahu. Tuan-tuan, walaupun dia ustaz belajar bahasa Arab, nak tanya nama pada dia, pastikan dia tahu tentang hadis. Sebab tuan-tuan,
Tadi dari segi nama Firdaus, Fairuz sebagainya, kita dah silap. Antara yang lain, Maisarah. Dekat Arab, Maisarah adalah lelaki. Malaysia, perempuan. Tak salah, tak berdosa, cuma lepas ni ubah. Baik. Tuan-tuan, dekat Arab, walaupun keliling tu semua orang-orang Arab, ulama-ulama dekat Jordan contohnya, ada nama yang popular namanya Sahar. Nama dia Sahar. Sahrun ni bermaksud solid, pejal, padu, kuat, gagah, perkasa. Sahar. Ya? Tapi bila cek dalam hadis, rupanya Sahar ni antara nama-nama setan. Siapa yang bagi nama? Arab. Duduk dekat mana? Dekat Jordan. Macam mana boleh jadi silap tu? Tak baca kitab. Sebab tak membaca, walaupun keliling ke ulama, keliling makam para nabi, makam sahabat, wali-wali, orang saleh, tapi engkau tak membaca, jahanam. Nampak? Setan pun pening. Engkau daging semua ada mata sebagainya, setan juga engkau. Contoh. Itu perempuan. Pernah dulu, saya ingat tahun 80-an, seingat saya. Seorang bapa ni, anak dia sakit. Dia berubat macam biasalah. Mana bapa yang tak sayang anak? Anak dia sakit, dia pergi berubat. Jumpa macam-macam. Bomoh lah, doktor macam-macam. Dah habis keliling, macam biasalah orang kita. Minta maaf, bukan di sini, tempat lain. Dah teruk sangat anak tu, dah habis usaha ikhtiar. Buat apa? Jumpa ustaz. Biasalah tak? Anak dah jahanam dah. Hantar pesat tahfiz. Bila sampai budak tahfiz, contohnya sampai pesat tahfiz, datang orang melawat, tengok budak ni yang tak menjadi ni masuk tahfiz. Apa lagi? Bodoh budak tahfiz ni. Akhlak tak ada, perangai atau apa-apa. Sedangkan dia jahanam sebelum masuk pesat tahfiz. Contoh. Baik, balik-balik. Bapak ni, anak dah jahanam. Dah sakit sebagainya. Jumpalah ustaz akhirnya. Ustaz, tak tolonglah ustaz. Kenapa? Nak minta air penawar. Biasalah gitu. Kan anak dah rosak dah tu. Kenapa anak dia sakit ustaz? Jumpa doktor macam-macam, bomoh bagainya, tak baik-baik. Sekarang ni nak macam mana? Ustaz lah. Kan? Kalau saya, contohlah saya, kalau jahat lah. Kau yakin dengan doktor, pergi lah. Tak salah je buat doktor, cuma janganlah membelakangkan agama berbanding dengan doktor tu. Pergilah dua-dua serentak. Pagi jumpa doktor, petang jumpa ustaz, minta izin sebagainya tak? Kan? Barulah cantik kan? Baik, balik-balik. So, si ustaz ni tanya, apa nama anak ni? Anak saya bagus ustaz, nama dia. Apa namanya? Dalam Quran ada ustaz. Apa dia? Sebutlah. Muhammad Khinzir ustaz. Kita tahun 80-an. Kenapa boleh jadi macam tu? Baca Al-Quran, makna tak baca. Kelas pengajian tak pergi. Tak baca kitabnya. Ustaz tu kata senang je nak ubat dia. Ustaz agak-agak lah ustaz. Saya dah keliling Semenanjung ni. Jumpa macam-macam ni, tak baik-baik. Ustaz boleh kata selamba je. Senang-senang. Ya, senang. Macam mana nak sembuh ni? Buang khinzir, kekal ke Muhammad. Dia pun buang. Tak lama lepas tu, sembuh. Itu perempuan. Sebab tu hari ni kadang-kadang. Antara yang jadi adalah Piramli. Asalnya nama dia putih tak? Tukar jadi Ramli. Ramli ni nama ulama dalam mazhab Syafi'i. Imam Ramli. Ni kita sebut Imam Ramli. Anak kita kadang-kadang, apa Imam Ramli pula? Burger Ramli ada. Imam Ramli mana ada tuan-tuan? Imam Ramli antara ulama dalam mazhab Syafi'i yang sebaris dengan Imam Nawawi, Imam Sayuti dan sebagainya. Itu Imam Ramli. Ada nama Ramli dalam ni? Kalau ada, minta dia jadi imam je lagi. Saya ada request, minta bacaan Jiharkah. Boleh lah. Kalau boleh baca Al-Muq dalam semayang, lagi bagus. Boleh. Kalau ada lah Imam Ramli, jangan lari. Kunci pintu. Baik. Baik, tuan-tuan. Balik-balik. So, bila balik ke rumah, di rumah kita, satu mini library pun tak ada. Bahaya. Sebab, tuan-tuan, serangan kepada umat Islam dalam bab kitab ni takkan berhenti sampai bila-bila. Sebab tu Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Yang kita panggil Ustaz Amin. Dia ada slot dalam Radio Aikim hari Isnin, tak silap petang. Personal di Zahra. Kalau tak silap lah. Dulu pagi, sekarang ni dia tukar petang pula. Wallahualam kenapa. Baik. Dia ni antara ustaz yang betul-betul prolific. Antara ustaz yang cukup profesional. Dia boleh bawa kapal terbang. Dia boleh bawa helikopter. Dia boleh menyelam, dia hajar komando. Dia boleh ada lesen menembak, sebagainya. So kalau nak cek pasal, jangan cek pasal dengan dia lah. Kan kadang-kadang ada orang, tuan-tuan, suka cek pasal dengan ustaz.
Ada saya pernah jumpa ustaz tengah mengajar, dia cek pasal. Dengan Ustaz Abdullah Al-Amin ni jangan cek pasal. Kan? Kalau dia padam kamera sekejap lagi, dia pasang CCTV, tanggunglah sendiri. Kan? Tidaklah begitu. Sama juga dengan Ustaz Abdullah Khairi. Tuan, ini Ustaz Abdullah Khairi cerita, saya ulang balik. Satu hari, dia ceramah. Tengah ceramah tu ada orang ni tak puas hati dengan dia. Kurang ajar lah dalam ceramah tu. Ustaz Abdullah Khairi keluar, apa tu, dia bawa kereta, orang tu tahan. Tak pernah saya jumpa orang kurang ajar dengan ustaz kat Malaysia. Kan? Kemudian dia tahan kereta Ustaz Abdullah Khairi. Dia suruh Ustaz Abdullah Khairi berhenti, turunkan cermin. Kemudian dia cekah pun Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz Abdullah Khairi tak apalah, dia aku keluar. Bila keluar, Ustaz Abdullah Khairi tinggi dekat 6 kaki, tuan-tuan. Ada taekwondo pula tu. Kan? Sebab tu tuan-tuan nak cek pasal dengan ustaz, cek belakang, latar belakang dia dulu. Baik, balik. Tuan-tuan. So, kalau tuan-tuan di rumah kita tak ada kitab sebagainya, cukup menyediakan. Sebab tu kata Ustaz Amin, Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, dia pergi ke Russia, sambung buat PhD di Russia. Dia jumpa berpuluh manuskrip Melayu lama. Dia jumpa berpuluh manuskrip Melayu lama zaman kerajaan Melaka dulu tersimpan rapi dalam perpustakaan di Russia, yang tak boleh dibawa balik ke Malaysia walaupun itu adalah hak kita. Tuan-tuan, tadi saya sebut tentang guru silat. Antara ilmu yang dikatakan hampir pupus ataupun dah pupus di Malaysia adalah cara buat keris menggunakan jari. Siapa sini sanggup goreng kong pisang dengan jari tanpa sudip? Kita ada ilmu tak? Tak ada. Indonesia saya pernah nampak dalam video tepi jalan, seorang ibu dia goreng cekodok ke apa pakai jari, pakai tangan ni. Minyak menggelegak depan mata. Apa ilmu? Wallahu alam. Saya yakin bukan kebal. Mungkin ada benda yang dia salut. Dia pegang something sebagainya, dia salut. Macam magician tu lah. Magician tu, dia pegang api sebagainya, bukan tangan dia. Adalah benda yang dia salut, nampak macam real. Tuan-tuan, ilmu buat keris menggunakan jari. Sebab tu yang orang-orang yang silat ni, orang keris ni, kalau dia tengok keris, dia tahu yang ni keris diurut dengan jari, bukan dengan ketuk. Keris yang ketuk, cakap macam pakar saya ni. Tak, saya hanya menakalkan, menyampaikan berita. Jangan pula lepas ni, Ustaz, ada berapa keris kat rumah? Tak ada, saya tak ada. Kan tuan-tuan? Bukan apa, Ustaz ni kesiapan keris kat rumah, jadi orang kata teroris. Kan? Baik, balik. Tuan-tuan perempuan. Saya dah sebut tadi, antara ilmu yang kita hilang adalah ilmu buat keris menggunakan urut tangan. Itu antara ilmu yang hilang. Tak ramai yang tahu. Walaupun saya ni adalah anak orang Melaka. Kan? Bapak Bugis, mak Cina baba nyonya lah. Kan? Tuan-tuan perempuan. Kalau kita Ferrari dan sedikit pesanan penaja, dalam Islam tak melarang kita kaya. Tuan-tuan perempuan, dalam Islam tak melarang kita ni kaya. Sebab Allah sebut, Zuyina lin-nasi hubbus syahawat. Telah diciptakan manusia suka pada hawa nafsu. Antara hawa nafsu, kalau lelaki suka kereta, betul tak? Lelaki suka harta, kereta, pangkat pula. Kan? Ngangguk je lah. Tak ada masalah pun. Kan? Baik. Tuan-tuan, kalau siapa sini ada kereta Ferrari, bawa lah ke masjid. Siapa ada yang Bugatti, bawa ke masjid. Tunjuk pada orang Islam, dekat Islam ni kaya. Baik. Tuan-tuan, kalau kita ada Ferrari, dalam masa yang sama, kita ada manual cara buat Ferrari. Mana lebih mahal? Kita ada Ferrari, dan kita ada buku manual, cara buat Ferrari. Mana lebih mahal? Ferrari kalau terbakar, kita ada buku manual, boleh buat lain. 1000 kita boleh buat. Tapi kalau buku tu terbakar, boleh buat lagi tak? Boleh, makan masa. Betul tak perempuan? Kita sambung lepas azan Isyak, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tersambung sikit lagi. Tuan-tuan, saya ulang balik. Andai kita ada Ferrari dan ada manual cara buat Ferrari. Ferrari terbakar, hilang sebagainya, rosak sebagainya, tak ada masalah. Kita ada manual cara buat dia. Sebab tu manuskrip ni terlalu mahal, cuma kadang-kadang anak muda kita tak hargai. Betul perempuan? Apa, dekat Spain, zaman Andalusia, kita memerintah Andalusia selama 800 tahun. Di saat akhir waktu Islam kalah di Andalusia, dekat situ ada 70 buah perpustakaan yang terbesar di dunia. Kan? Benda pertama dia orang buat, askar ataupun raja Kristian waktu itu, dia bakar semua library yang 70 tu. Dikatakan manuskrip yang ada dalam 70 perpustakaan ni hampir 1 juta ataupun lebih manuskrip. Ibaratnya kalau kita ada manuskrip, cara nak buat kereta kebal, cara buat roket sebagainya, semua dia bakar. Tuan-tuan, Khairul Amin, apa yang mahal pada dia? Dia satu hal lah. Yang mahal pada dia adalah resepi dia tu. Resepi tu yang menjadikan dia popular, betul tak? Nak sereka resepi bukan senang. Berapa banyak kita masak, hangit tak? Kan? Orang minta maaf, orang lelaki kan? Masak Maggi, macam masak apa? Macam jadi chef, masak Maggi yang 5 minit tu pun dia menunggu depan dapur tu. Bila nak masak ni? Bila nak menggelegak ni? Boleh makan ke tidak ni? Kan? Risau kok menantu balik sekejap lagi, atuk dia, bapak dia makan Maggi je rupanya. Kan? Tuan-tuan perempuan. So, resepi tu yang mahal. Sama juga dengan manuskrip. Ilmu ni adalah manuskrip. Tuan-tuan perempuan. Pensyarah di UKM mengatakan ada ratus ribu lagi manuskrip Melayu yang ada dalam universiti-universiti di luar yang belum dibawa balik. Dan kita pun tahu, kita kalah di Melaka dulu bukan sekadar sebab kita lawan silat gunakan keris, tidak. Tapi kita menggunakan senapang. Dan hari ni ada tak orang kita boleh buat senapang? Yang boleh buat apa? Boleh buat kereta kebal sebagainya hari ni. Mungkin ada, wallahualam, tapi setahu saya tak ada lah. Sampai ke hari ni roket pun tak mampu kita nak buat. Kita hanya import daripada luar. Apa kita nak roket pergi keluar. Nak jet beli daripada luar. Ya? Tuan-tuan, sedangkan ilmu tu saya yakin kita ada. Itu tuan-tuan. Kemudian tadi kita dah sebut waktu Andalusia jatuh, 70 buah perpustakaan yang ada di Andalusia semuanya dibakar kitab tu. Satu. Yang kedua, semua orang Islam yang ada di Andalusia, di Spain sekarang ni, Spanyol, mereka kalau nak selamat kena serahkan seluruh kitab-kitab yang mereka ada. Mana manuskrip lah. Dan pengumpulan tu berlangsung selama 7 tahun.
terlalu banyaknya manuskrip umat Islam di zaman tu. Ialah 800 tahun memerintah. Bukan sedikit ilmu yang kita ada. Kita perempuan, kalau ada duit lebih, dan saya sendiri kalau ada duit lebih, selain daripada nak sama belajar lagi sampai ke PhD sebagainya, saya nak beli kitab. Tuan-tuan, pastikan tiap rumah ni paling tidak yang pertama ada kitab tafsir yang paling tidak bernama Pimpinan Rahman. Tafsir Pimpinan Rahman. Kan? Baik. Kalau berduit sikit, contoh ada duit lebih contohnya lah beli kitab tafsir Ibnu Katsir. Ustaz Zahazan ada terjemahkan, kan? Kemudian kalau hadis, paling tidak Riyadhus Salihin, kitab hadis. Kan? Kalau tak mampu tafsir Ibnu Katsir, beli tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain antara tafsir yang ringkas, kan? Kemudian tuan-tuan puan, kalau boleh ada kitab terjemahan kitab Ihya Ulumuddin ataupun apa-apa kitab berkenaan dengan mendidik jiwa. Tuan-tuan, hari ini orang pandai ramai tuan-tuan. Tapi orang yang tawaduk cukup kurang. Betul tak? Bukti mudah. Anak-anak kita yang lalu depan ayah-ayah, depan mak-mak, depan orang dewasa yang dikenal ataupun tidak. Anak-anak kita yang lalu depan orang dewasa ataupun tidak, yang dikenal ataupun tidak hari ini, berapa orang yang tunduk bila lalu depan orang dewasa, minta izin. Hampir tak ada tak? Ya, maknanya ilmu dia ada. SPM 10A. Akhlak tak ada. Kita perempuan, di rumah ada kitab tafsir, ada kitab hadis dan mesti ada kitab mendidik jiwa. Tak baca tak apa, tapi dia akan berharga pada zamannya nanti. Dia pasti berharga, paling tidak ada berkatnya. Kita perempuan. Ya, kalau duit kita ni, saya yakin tak ada orang hari ni yang belanja sehari 10,000 ada. Tak ada tuan-tuan. Tapi kalau kita ada kemampuan, nak ada dalam rumah, tiap-tiap hari 10,000 nak. Mesti nak je tak? Agak-agak ada 10,000 dalam rumah. Tak guna pun duit tu. Tapi kita nak dia ada. Ini kitab walaupun tak dibaca, tak diguna, setidak-tidaknya berkatnya ada. Perempuan insya-Allah. Ya, nak sekadar itulah yang saya akan dapat sampaikan. InsyaAllah panjang umur jumpa lagi. Cuma dengan Bilal ni saya nak counting dengan dia. Depan ni kalau mufti nak tak datang, jangan cari saya. Kan? Malu tuan-tuan. Segan sungguh. Ya, orang yang datang kemudian dia fikir, mufti baru ke? Lain muka kan? Muda benar 35. Jadi tuan-tuan, kalau ada dalam kuliah saya ni, celoteh maghrib ni, kok ada yang terasa sebagainya, minta maaf banyak-banyak lah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.